Jemaah Jemaah datang. Jemaah datang. Jemaah datang. Majemaahku sudah datang. Siapa yang mari? Mak Jemaah lah. Mak Jemaah, yang Ustaz Azman datang Mak Jemaah ni, dia sign as celebrity Mak Jemaah ke artis ke apa? Oh tak, yang Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Azman ni kita dulu satu kuliah daripada Arab lah. Oh, baguslah Ustaz. Memang dah lama kenal Mak Jemaah. Kenal. Kita memang selalu pergi kuliah subuh lah. Kuliah subuh. Dia sampai tertidur selalu. Ini macam Ustaz. Ya. Macam mana detik-detik pertemuan, perkenalan tu Ustaz? Bila bersatu hatilah. Kolej tu biasa-biasa Kolej kan. biasa. Tapi bila dah berkapal ni mana tahu. Siapa kita gapa? Tapi mandai. Astagfirullahalazim. Mak Jemaah kita difitnahi kan? Kita nahi. Masa tu Mak Jemaah baru habis kuliah Zohor. Mak Jemaah paling lewat sekali balik. Cari slipper tak ada. Ya ke? Slipper tak ada. Habis kaki ayam balik. Tak, masa tu lah detik pertemuan. Ustaz Azman datang, dia bagi slipper dia. So Ustaz lah balik jalan kaki ayam. Kaki ayam lah. Wah, demi sebab dia, Mak Jemaah ni lah. Muslimat ni takut apa-apa jadi pada dia kan. Dia protect woman first lah. Baguslah Ustaz. Masa raya pun Mak Jemaah datang rumah dia. Raya kat rumah dia. Still tak ada apa-apa ni. Tak ada. Tak ada apa. Kita okey je. Orang tu suka tukar ilmu. Banyaklah Mak Jemaah belajar dengan Ustaz Azman ni. Terutama sebab bab perkahwinan lah. Tapi tak kahwin pun Mak Jemaah ni. Nanti kita macam Amirah Rosli, nanti kita bagi semua tahu semua sekali. Dengan apa? Macam Amirah Rosli. Kalau macam Amirah Rosli ni, Ustaz ni ibarat Ahmad Bahrain lah. Macam itulah. Mak Jemaah di Johara Pagi Era bersama Johan, Hanif dan Ray. Setiap Isnin hingga Jumaat pada pukul 7.50 pagi. Majemaahku sudah datang.